Isi dah ambil gambar. Kata Nabi. Bapak. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, detik bahagia kini telah pun tiba. Mana syair belahan kalbu, kalbu disapa teruna tampan. Mana kasih panahan rindu, rindu memandang putri idaman. Melangkah masuk bersama ayahanda dan ibunda tercinta, Tuan Azuri bin Alias dan Puan Habibah binti Salim. Majlis mempersilakan bakal pengantin perempuan Nur Aiza binti Azuri menuju ke pelaminan terindah. Dipersilakan. Aku ingat kursi jangan tolak belakang mana. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saksi sedia? Pengantin perempuan, are you ready? Sentiasa bersedia. Alhamdulillah. Kameraman? Okey, bersedia insya-Allah. Saya serahkan kepada wali. Macam tadi ada kan? Panggil nama, dia saya, wali, kemudian barulah pengantin. Mas kahwinnya RM300 tunai. Dia satu kali dia trial 3 kali batal. Tak ada hal. Sampai jadilah. Sampai jadi. Tak nak kira. Tak kira. Muhammad Faiz Hakim bin Muhammad Nazi. Ya, saya. Aku menikahkan kau dengan anak perempuanku Nur Aiza binti Azuri dengan mas kahwin yang RM300 tunai. Aku terima nikah Nur Aiza binti Azuri dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Saksi pertama, saksi kedua, alhamdulillah. Al-Fatihah. Auzubillah. Adalah saya Muhammad Faiz Hakim bin Muhammad Nazri. Dengan ini bertaklid bahawa jika saya tidak bermusyawarah yang ma'ruf dengan isteri saya Nur Aiza binti Azhuri, sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau pasangan, atau dia meninggalkan saya dengan pasangan selama 4 bulan Qamariah berturut-turut atau lebih, atau saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama 4 bulan Qamariah berturut-turut atau lebih, dan dia tidak disabitkan khusus oleh mana-mana mahkamah syariah, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, penganiayaan atau darar syar'i terhadapnya. Dan apabila saya membuat aduan kepada mahkamah syariah, dan jika sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya sebanyak RM10 atau senilai dengannya, maka ketika itu tertalaklah dia Nur Aiza binti Azhuri dengan talak khulu. Terima kasih kepada pengantin lelaki di atas bacaan lafaz ta'liq itu tadi. Saya mohon tanda tangan di sini. Semua 2%. Oh, murah. Okey, ambil nanti. Cantik semua signature. Saksi yang kedua, dan akhir sekali tanda tangan wali. Tahniah buat kedua pasangan mempelai yang kita raikan pada pagi ini, iaitu Muhammad Faiz Hakim bin Muhammad Nazri, juga pasangan pilihan hatinya Nur Aiza binti Azuri yang kini. Nak cakap apa? Nak cakap apa? Selamat apa kat abang? Kat Abang Hakim? Baru. Tahniah Abang Hakim. Oh, comelnya dia.
Okay, so kita akan pergi dekat budak-budak Gen Alpha. Sebab budak-budak Gen Alpha ni dia agak terbuat daripada tanah liat yang sangat liat lah ya. So ini adalah Gen Alpha kita. Kita ada 6767. Cepat. Semua 6767. Mana? 67. Nampak? Gen Alpha ni dia terbuat daripada kita boleh katakan 67. Boleh dikatakan terbuat daripada tanah liat yang sangat liat lah ya. Dan juga sangat degil. Jadi kita follow je. So you guys akan ada dalam I punya session sekarang, which is Vlogmail. Sebab kita tengah ada I untuk pusing-pusing. Sebab I nak pakai phone, but my phone is not, iPhone I dah terlalu kong lah orang kata. Ya 67 belakang tu. Sebab my iPhone dah a bit tak cantik dah untuk buat video. Sebab bateri panas, everything semua tu. So I akan guna this untuk buat all of the vlog yang ada. Tapi kalau korang nampak okey, kalau korang tak nampak okey, sebab nanti mungkin at the first korang akan nampak I punya vlog tu macam ni tau. But at this time you guys akan nampak macam ni lah, like this one and this one. Okay, nampak Gen Alpha. Gen Alpha memang pelik-pelik lah korang. Gen Alpha, layan Gen Alpha. Memang nak. Okay, kita ada balong yang berbalut. Okay. So kat sana Kak Aiza. Kita akan pusing belah sana. Hai. Ajeh. Menghadap mana tu? Hadap mana-mana je. Oh, dia 360 eh? Beli ke? Ada. Mama. Apa ni? Papa lalu tak? Apa ni? Ni mak ayah ni. SOR kan? Supaya dia nak Okey. pakai Ni SP. parents you betul tak nama? Tuan Osman. Ni Zarilawati binti Abdul. Okey, betul. Dah. So this is tempat for pengantin lelaki. Kacik, kalau ni korang apa? Lupa dah. Tak nampak langsung. Majlis dengan upacara batal air sembahyang dan pasti Okey, yang ni ikutlah. Kalau nak ambil lah. Kalau kakak boleh masuk bateri dari ni. individu bridesmaid dan groomsmen untuk bersedia dengan dulang cincin untuk pasangan pengantin kita. Dipersilakan pengantin lelaki kita Muhammad Faiz Hakim bin Muhammad Nazri untuk kesinggasanan pelaminan cinta bagi upacara batal air sembahyang. Dipersilakan. Okey, dah ni. Dia tunjuk gigi. Cantik tu. Mana abang? Oh, dah siap solat dah. Kita tengok abang. Ni kita tunggu abang. Dia koyau. Yang ni tak boleh ni. Alah. Oh, yang tak abang tak panjangkan eh?
Yang tak ada batang dia. Tak payah, tak payah, tak payah. Kayak mana tu? Momen dia di tengah. Boleh tak diun balik? Ha? Boleh tak diun balik Abang Mai? Tu lah. Kalau tidak, Saya tengok dia pergi Melaka minggu lepas. Dia cakap itu minggu ni tak boleh. Sebab dia pergi Melaka dah. Sampai Melaka dah minggu lepas. Okey tu. kaki kopi eh. Jalan tu, tengah jalan kan. Ada jalan banyak nampak terat. Kopi. Ada tak? Jom. Dia Wah, ini dibat kayu. Tak. Agak lemak dia. Dia kata dia. Awak mahal Sili kampung dia. ke? Di kampung dia lebih kurang serai. Jadi kampung Kantan apa dia? Kantan kat Daman. Apa Daman? Bayang tak dapat slot. Aduh, oh sejuk. Pada bayar. Mana kau punya menu tu? Tak ya, dah. Apa ini? Ada pengantin dengan parent pengantin. Abang lepas ambil gambar ni. Abang balik rumah abang. Tapi hadiah tau, abang nak sampai balik. Kawan-kawan abang tak tolong untuk angkat ke ni? Ada ni? Kalau abang ada dah. Tak apalah, dia ada buat Tolong angkat.